Baru-baru ni Darsa Bangin telah viral disebabkan oleh mereka dilaporkan telah tutup operasi. It begs the question, kenapa Darsa Bangin tutup walaupun mereka ada ramai pelanggan? Benda ni mengingatkan aku pada satu kisah antarabangsa yang berlaku, kisah restoran juga. Tak lain dan tak bukan chef terkenal di dunia iaitu Jamie Oliver. Jamie Oliver, dia pernah buka satu restoran Italian dia iaitu Jamie's Italian. Puluhan cawangan penuh pelanggan. Tapi pada tahun 2019, hampir semua cawangan dia ditutup. Lebih daripada 1,000 pekerja dia terkesan. Bukan disebabkan oleh makanan tak sedap, bukan disebabkan oleh orang tak mai. Tapi masalah dia sama macam mana kebanyakan restoran ni buat operasi. Kos sewa terlalu tinggi, terlampau laju expansion, sistem yang sangat berat dan marginnya nipis. Kan tak boleh nak sustain kedai tu. Restoran nampak hidup tapi mati perlahan dalam account bank. Sentimen boleh buatkan orang datang sekali, tapi hanya sistem yang boleh membuatkan hang hidup lama. Dasar Bangin aku nampak gagal untuk implement satu sistem bisnes yang boleh membuatkan sustain. Jadi menunjukkan bahawa segah mana pun restoran, seramai mana pun pelanggan, kalau kos kat belakang tak ketat, struktur tak power, restoran tetap lingkup. Perniagaan perlu diterapkan dan perlu disiplin supaya boleh tahan lama.